Korang ingat perlombaan basikal cuma kayu laju je? Perlombaan ini bermula atas glasier ais pada ketinggian 3,400 meter. Ini adalah Mountain of Hell, salah satu perlombaan downhill mountain bike paling ekstrim di dunia yang berlangsung di Les Deux Alpes, Perancis. Ratusan pelumba akan berbaris berapat-rapat di atas gunung yang dipenuhi ais sebelum dilepaskan serentak menuruni cerun sejauh 25 km. Apa yang menjadikan perlombaan ini gila ialah mereka perlu menuruni hampir 2,500 meter ketinggian melalui salji, batu, laluan sempit dan selekor yang berbahaya. Disebabkan semua pelumba turun serentak ke melangan besar dan aksi bertemu antara pelumba memang sering berlaku sejurus selepas garisan bermula. Sebelum ke perlombaan utama, peserta perlu melalui sesi kelayakan untuk menentukan kedudukan permulaan mereka. Perlomba ini bukan sahaja menguji kelajuan, tetapi juga stamina, keberanian dan kawalan basikal yang luar biasa. Kalau korang diberi peluang, berani tak nak turun gunung ais ni dengan basikal?